gaji RM3,000, ada hati nak kahwin lagi 2 tahun? Boleh, tak ada hal. Tapi kalau adik-adik tak mula slot simpanan dari sekarang, silap-silap terpaksa kahwin guna personal loan pula. Dengar sini, Meh kalian nak kongsikan cara kumpul dana kahwin yang kalis bocor punya. Pertama, kita kena kira dulu bajet siap-siap. Katakanlah bajet majlis kahwin sederhana lebih kurang RM15,000. Kalau nak kahwin lagi 24 bulan, maksudnya adik-adik kena ada simpanan RM625 sebulan. Masalahnya kan, kalau simpan cash RM625 sebulan dekat dalam bank, confirm duit tu akan lebur. Pergi ke hobi kita, tukar sport rim ataupun check in cafe hipster. Kedua, tukar target dari ringgit kepada gram. RM625 ni dia bersamaan lebih kurang 1 gram emas harga hari ini. Jadi daripada stres lah nak fikir simpan duit, why not adik-adik setkan mindset kumpul 1 gram sebulan. Dan ketiga, paksa diri buat sistem force saving. Gaji masuk je RM3,000, jangan tunggu hujung bulan terus tolak 1 gram masuk ke akaun emas gap. Pejam celik lepas 2 tahun, adik-adik dah ada 24 gram emas yang padu. Boleh dah lah cairkan untuk majlis atau jadikan sebagai mas kahwin yang eksklusif. Adik-adik, biarlah majlis kahwin tak gah, asalkan lepas kahwin kita tak tercekik nak bayar hutang bank. Jadi adik-adik yang tengah merancang kahwin tu kan, dah kumpul berapa gram emas setakat hari ini? Jom klik link di bio, Meh Kak Alia kongsikan setup tabung kahwin emas hari ini juga. Boleh-boleh